الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kepada pendengar-pendengar, subscriber Abang Seram Channel. Abang doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Hari ni Abang nak ceritakan satu kisah seram yang berlaku kepada Hakim sewaktu beliau balik ke kampung lah. Okey, Hakim ni masa tu dia baru balik daripada tempat kerja lah. Dia kerja di Kuala Lumpur. Kerjanya pada hari tersebut menyebabkan dia rasa macam penat sangat badan dia dan penat otak lah. Jadi kepala pula serabut. Jadi masa ni Hakim ni dia ambil tiket bas malam tersebut untuk balik ke kampung beliau. Kampung beliau terletak di Kampung Sungai Lerek. Kampung Sungai Lerek. Tak tahulah Kampung Sungai Lerek dekat Terengganu ke dekat Perak ke, tak tahulah. Okey, jadi masa ni bas ni bawalah penumpang-penumpang ni untuk menghala ke destinasi. Kata Hakim, masa tu saya ambil bas malam, turun dekat simpang masuk ke kampung, yang pada masa itu pukul 12.30 malam. Dia sampai dekat kampung dia ni pukul 12.30 malam. Nama kampung Hakim ni adalah Kampung Sungai Lerek, Pendalaman. Kalau ikut jalan Tanah Merah, daripada simpang tu kena berjalan kaki lebih kurang 20 minit barulah sampai di rumah mak saya. Okey, Hakim kata pemandu bas ekspres tersebut menurunkan beliau di tepi jalan. Katanya jalan ke kampung beliau ni memang sangat sunyi dan gelap, terutamanya pada waktu tengah-tengah malam. Tak ada lampu jalan. Masa ni si Hakim seorang saja yang turun. Dia heret beg dia, mungkin beg yang jenis beg ada tayar tu kot. Masa ni saya heret saja beg saya. Saya mula berjalan masuk ke simpang kampung rumah saya. Baru beberapa langkah masa ni, tiba-tiba Hakim ni dia terdengar macam ada orang sapa dia daripada belakang. Bunyinya macam ni, balik kampung juga ke bang? Masa ni Hakim ni dia tolehlah ke belakang. Dia terkejut. Dia tengok ada seorang lelaki berpakaian jaket tebal, pakai cap warna hitam, mukanya tak nampak jelas sebab dalam gelap malam. Tapi suara lelaki tersebut memang ramah lah. Dia berjalan di sebelah saya pada masa itu tapi tak ada beg pula dia bawa dan tak ada lampu suluh. Masa ni saya buat biasa-biasa je lah, nak kontrol takut beliau nampak saya takut. Jadi masa ni lelaki tersebut kata, aku duduk hujung kampung dekat Dusun Pak Din. Lelaki tu katalah, dia kata duduk dekat Dusun Pak Din lah. Jadi masa ni saya angguk sajalah dalam hati saya pelik tapi malaslah nak fikir lebih. Kami pada masa tu berjalan sama-sama, kata Hakim. Borak-borak kosong saja. Tiba-tiba si lelaki ni dia berhenti. Lelaki ni kata, aku sampai sini je. Ni lah rumah aku. Masa ni dia tak nampak lelaki ni tunjuk kat mana dan dia tengok sekeliling lah. Hakim ni dia tengok sekeliling, kawasan tersebut memang gelap gelita, dia tak nampak apa pun. Dia macam pelik lah lelaki ni tunjuk ke mana sebab tak nampak tangan yang lelaki ni tunjuk. Tak ada jalan masuk satu pun di kawasan tersebut. Masa ni saya pandang sekeliling je saya tengok memang betul-betul tak ada rumah orang. Yang saya nampak cuma pokok getah kiri dan kanan. Masa ni saya nak tanyalah orang tersebut, nak tanya betul ke ada rumah kat sini. Tapi masa ni badan saya ni meremang secara tiba-tiba dan suasana masa ni daripada bunyi cengkeriknya, bunyi buruk hantunya,
pada malam tersebut tiba-tiba sunyi dan lelaki tersebut cuma senyum je. Saya nampak dia senyum, gigi beliau jarang, matanya bersinar dalam gelap. Memang seram pada masa ni. Dan lelaki ni pesanlah, dia kata, abang jalan seorang-seorang ni hati-hati tau, malam-malam ni macam-macam boleh jadi. Lelaki ni kata kat saya, dia pesan kat saya macam tu lah. Dan tiba-tiba saya tengok badan lelaki ni tiba-tiba terapung dan terangkat perlahan-lahan. Hush, seram. Lelaki ni tiba-tiba dia terbang, naik, meluncur ke atas pokok getah yang berada di hadapan saya. Lelaki tersebut saya boleh nampak badannya bersinar dan dia bertenggek duduk atas dahan pokok getah. Tangan beliau melunjur ke bawah, mata memandang saya, tajam betul matanya. Masa ni saya ni tak fikir apa-apa, saya terus pusing, lari macam orang gila. Saya tak tahu saya tinggal beg saya kat mana. Saya lari tanpa toleh kiri kanan. Rasa macam pokok kiri kanan ni makin lama makin rapat. Jalan pula rasa makin lama makin panjang. Bau busuk masuk dalam hidung saya. Bau getah lama dan macam bau bangkai makin lama makin kuat. Dalam berpeluh-peluh berlari ni, tiba-tiba saya dengar ada suara ketawa perlahan-lahan. Suara tu pula bertukar. Suara ketawa ni bertukar, kata, abang, lambat betul lah abang jalan. Hui, benda tu berbisik kat telinga dia lah. Dia cuma dengar suara saja. Hui, kalau jadi kat kita ni tak tahulah macam mana. Masa ni saya sampailah di hadapan rumah mak saya. Saya ketuk pintu rumah mak saya ni bertalu-talu dengan kuat. Bila mak saya buka pintu, saya terus peluk mak saya. Memang basah lencun, menggigil masa ni. Mak saya masa ni dia tengok muka saya dan dia terus kejutkan ayah saya yang tengah tidur. Dia kata, bang, anak kita ni nampak hantu bang. Okey, masa ni Hakim ni dia terus masuk ke bilik air. Mak dia suruh ambil air semayang dan suruh dia mengaji baca Quran lah. Okey, Hakim kata sejak daripada peristiwa itu saya tak lalu dah jalan di kampung rumah saya ni bang, seorang-seorang. Memang seram, memang takut. Kalau lepas waktu isyak tu memang saya tak akan keluar rumah lah. Okey, inilah cerita Hakim. Okey, Hakim kata ada lagi kisah seram dia. Dia mengalami usikan ataupun kisah seram di sebuah lubuk. Nama lubuk tu Lubuk Batu Hitam. Lubuk Batu Hitam ni terletak tak berapa jauh daripada rumah Hakim kat kampung lah. Di satu kawasan ni ada lubuk dan lubuk ni memang dalam. Lubuk ni terletak tak berapa jauh di belakang rumah Hakim. Orang panggil tempat itu Lubuk Batu Hitam. Air dia memang dalam tapi jernih. Banyak ikan tapi tak ramai orang berani pergi memancing kat situ, terutama malam-malam. Sebab orang kampung situ kata tempat tu memang keras, memang berhantu. Walaupun saya ni pernah kena gangguan yang saya cerita tadi, tapi bila saya jumpa dengan kawan saya ni, perasaan degil dan perasaan takut yang pernah berlaku kepada saya sebelum ni hilang serta-merta. Malam tu kawan saya namanya Faiz ajak saya memancing lepas pada waktu isyak. Masa tu kami ni bawa lampu suluh dan bawa bekal lah. Saya bawa air kopi, umpan dan roti. Sampai saja dekat lubuk tersebut, suasana dia memang lain macam. Rasa sejuk, senyap dan angin perlahan-lahan macam berbisik-bisik ataupun menyapa telinga saya.
Saya masa ni rasa agak seram sedikit, tapi saya tak tunjukkan kepada kawan saya, takut kawan saya ni kata saya penakut. Hakim kata masa ni walaupun malam, daripada lampu suluh ni, bila dia suluh dalam lubuk ni memang nampak air jernih, sampaikan nampak ada ikan melintas-lintas dan terkena biasan lampu ni. Nampak ikan tersebut bersinar lah. Dia kata ada 2-3 ekor ikan yang dia nampak duduk dalam lubuk ni lah. Kami pada masa ni duduk jauh sikit, masing-masing lempar joran. Tiba-tiba ni saya terbau sesuatu, bau dia busuk macam daging mentah yang lama. Masa ni saya tengok ke arah Faiz, kembang-kembang hidung. Kami pun diam, makna dia Faiz pun ada bau jugalah sampai hidung Faiz ni terkembang-kembang. Tiba-tiba dari seberang sungai kami dengar bunyi macam menggaung. Dia kata menggaung. Bunyi dia macam itulah. Bunyi tersebut kuat, panjang dan menyebabkan bulu tengkuk saya ni naik bang, naik mencanak, macam bunyi orang menjerit pun ada. Kami pada masa ni terus pandang ke seberang. Dalam sama cahaya lampu kami nampak satu sosok tubuh tinggi, putih dan berdiri tegak di hadapan kami. Benda itu berdiri di atas batu besar di seberang lubuk sana. Sangat tinggi, rambutnya panjang, tangannya labuh cecah lutut, kakinya tak jelas. Saya nampak pada waktu ini sebab bulan pada masa itu terang dan menyuluh ke arah lembaga tersebut. Muka benda tu kosong, tak ada apa-apa, dan tiba-tiba benda tersebut ataupun lembaga tersebut terjun masuk ke dalam sungai. Air berkocak kuat dan benda itu tak timbul-timbul balik. Masa ni kami berdua nak cabut lari, tapi joran Faiz ni tiba-tiba ditarik dengan kuat, paling kuat yang pernah saya nampak, sampai tali joran tersebut hampir putus. Tapi bila Faiz ni tarik, tak rasa pun ada ikan. Dia tarik perlahan-lahan, dan masa itu sempat lagi saya suluh dengan lampu, walaupun pada masa ini tangan saya sudah menggeletar. Tangan saya masa ini sudah menggeletar. Umpan tersebut penuh dengan sesuatu yang berwarna putih. Makin lama makin ditarik, rupanya yang melekat dekat mata kain Faiz tersebut adalah sehelai kain yang amat panjang, kain putih bercampur dengan lumpur. Masa ni Faiz macam merenung sesuatu dalam sungai. Mata Faiz ni kosong. Faiz bangun tiba-tiba, perlahan-lahan dia hendak berjalan ke arah sungai. Masa ni saya jerit pada Faiz. Saya kata, "Weh, kau nak pergi mana? Jom balik, jom balik, jom balik." Saya kata begitu kepada Faiz sebab saya tengok Faiz ni seperti tidak sedarkan diri. Masa ni Faiz ni terus berjalan ke arah air, dan saya terus rentak tangan Faiz dan tarik dia ke arah motosikal. Masa ni tiba-tiba Faiz ni seperti tersedar daripada dipukau, dan kami masing-masing berlari ke arah motor dan terus tak motor balik ke rumah. Masa ni pancing, umpan, bekalan air kopi dan roti ni tak tahu ke mana. Sedar-sedar kami sampai di rumah, dan 3 hari kami berdua ni demam panas. Hakim kata hari kedua demam panas ni mak dia pergi jumpa imam dekat masjid kampung Sungai Lerek ni lah. Sungai Lerek ni lah. Mak dia pergi minta air tawar. Jadi mereka berdua ni minum air tawar ataupun air jampi yang dibuat oleh Tok Imam Masjid ni. Hari ketiga dan hari keempat ni demam telah beransur pulih dan kebah.
pada hari keempat. Semenjak hari itu memang saya tak pergi dah ke lubuk tersebut walaupun waktu siang hari. Jadi itulah dua cerita yang berlaku kepada Hakim yang dapat Abang share pada malam inilah. Sekian, terima kasih.